Tengok ni, sahabat-sahabat, betapa sukarnya kami nak mengeluarkan hasil pisang, hasil pertanian. Tengok, menggunakan bot, terpaksa menggunakan bot untuk pasar ke Bandar Derantut. Kerana jalan raya tak ada, tapi tetap berusaha untuk mengeluarkan hasil pertanian ni daripada Kampung Gusai. Teruk sahabat-sahabat, jalan raya tak ada ni. Sebab tu kita orang nak sangat jalan raya tu. Inilah betapa susahnya kami untuk mengeluarkan hasil pertanian ni, hasil pisang. Terpaksa menggunakan bot. Tengok sendiri sahabat-sahabat, kerana jalan raya tak ada.